Selamat sejahtera cikgu. Pada hari ini saya ingin menemubual cikgu mengenai beberapa soalan yang berkait rapat dengan isu-isu moral, etika, accountability dan integriti dalam profesion perguruan. Temu bual ini adalah bertujuan untuk melengkapkan salah satu tugasan kerja khusus saya bagi tugasan khusus EDUP 3163 Profesional Keguruan dan NPU 3322 Pendidikan Moral. Terima kasih cikgu kerana sudi meluangkan masa anda pada hari ini. Sebelum itu, boleh cikgu kongsikan sedikit latar belakang cikgu dalam bidang perguruan? Selamat sejahtera Yudhis dan terima kasih. Saya telah berkhidmat dalam bidang perguruan ini selama 26 tahun. Saya pernah berkhidmat di 4 buah sekolah. Contohnya di Pahang, lepas tu di Ipoh, Teluk Intan dan sebagainya. Sekarang saya berkhidmat di Sekolah SJKT Teronong. Banyak pengalaman saya telah menimba selama ini. Sekarang saya mengajar mata pelajaran masa tamil, iaitu major saya masa tamil, matematik, lepas tu RBT, sejarah dan sains. Baik. Jadi cikgu mempunyai banyak pengalaman ya dalam bidang perguruan ini. Baik, terima kasih cikgu. Saya teruskan dengan soalan seterusnya cikgu. Jadi berdasarkan pengalaman cikgu, apakah pandangan cikgu tentang isu moral dalam amalan profesi guru, khususnya berkaitan dengan layanan tidak adil terhadap murid di sekolah? Ini memang berlaku cikgu. Ada guru yang cenderung memberi perhatian lebih kepada murid yang cemerlang berbanding murid yang lemah. Malah ada juga yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi atau kaum. Mengenai isu ini, pada pengalaman sebenar saya, dan sekarang beban guru memang sangat berat. Pelbagai kerja yang perlu dilaksanakan dalam tempoh yang ditentukan. Ini membuatkan guru perlu mengajar kemahiran yang diajar dan perlu ditamatkan di tempoh yang ditentukan. Jadi murid dalam kelas berada dalam 4 tahap, bukan 3 tahap saja, 4 tahap. Iaitu cemerlang, sederhana, lemah dan sangat lemah. Masa PDP guru menempuh perhatian yang cemerlang, sederhana dan lemah. Yang sangat lemah tu kadang-kadang ditinggalkan juga. Bukan semua guru yang memberi perhatian. Ini yang sebenar. Murid tu lemah disebabkan tak ada tumpuan di masa berada di rumah. Lepas tu di sekolah pun ditinggalkan begitu sebab kekangan masa. Kekangan masa sebab tu. Tapi ada guru yang menyediakan ABM, menyediakan latihan yang sewajarnya untuk murid yang sangat lemah. Jadi murid yang mendapat latihan tersebut boleh diselamatkan. Jika tidak ditumpukan, murid itu akan tidak dapat diselamatkan dan apabila melangkah kaki ke sekolah menengah, ini dia akan menjadi lagi parah perkara ini. Dan lepas menjadi dewasa mungkin menjadi sampah masyarakat, tidak dapat diselamatkan. Jadi ini perkara yang sangat lebih serius itu yang berlaku di sekolah itu. Jadi sangat sedih lah cikgu beritahu begini. Jadi apapun terima kasih cikgu atas jawapan tersebut. Kita teruskan dengan jawapan soalan tersebut. Soalan seterusnya iaitu cikgu, saya ingin tanya, bagaimana pula dengan penggunaan bahasa kasar ataupun merendahkan maruah murid yang berlaku di sekolah-sekolah yang cikgu ajar? Yang cikgu ajar, ya, okey. Menyentuh perkara ini,
ada murid, ada juga cikgu yang menggunakan bahasa kasar, ada yang menyingking, ada yang menunjukkan kemarahannya terhadap secara langsung kepada murid. Tapi kalau kita selidik bilangan guru tu, saya rasa sangat kurang. Bagi pengalaman 26 tahun saya pun, saya rasa saya hanya menemui 2 orang guru. 2 orang guru. Kalau guru tu masuk kelas saja, murid-murid akan diam diri, terlalu kontrol kelas dia. Kami pun tengok juga, sangat senyap kelas dia boleh ajar. Murid berada dalam ketakutan sebenarnya, dan merasa susah mahu memberi pendapat mereka. Saya rasa ini bukan contoh yang baik untuk guru, sebab murid tidak akan mendekati cikgu itu untuk memberitahu hal yang sebenarnya. Jadi ini akan memberi pencapaian yang lemah, pencapaian murid ke akademik ataupun akademik murid yang lemah. Baik cikgu, faham juga apa yang disampaikan oleh cikgu, saya dapat faham. Jadi terima kasih cikgu atas jawapan tersebut. Seterusnya cikgu, saya ingin bertanya berkaitan dengan adakah isu kurang empati terhadap murid bermasalah juga berlaku di sekolah cikgu? Bagi sekolah saya rasa empati itu sangat kurang. Saya rasa sampai sekarang tiada kes begini. Tapi cikgu pernah dengar ada berlaku begini, sebab murid kurang mendapat perhatian di rumah, dan guru pula memberi penekanan, menyuruhnya membeli barang keperluan untuk PDP untuk murid itu sendiri. Tapi kebanyakan guru selalunya menyediakan ABM untuk murid, bahan bantu mengajar seperti gunting ke, warna ke, pensel ke, pembaris, alat tulis, semua guru sediakan. Itulah saya rasa itu boleh diatasi perkara ini oleh guru itu sendiri. Dan guru berkelakuan seperti ibu. Kebanyakan gurunya berkelakuan seperti ibu bapa saja, sangat prihatin terhadap murid. Baik cikgu, saya faham cikgu. Dan terima kasih juga atas jawapan tersebut. Dan saya harap cikgu-cikgu dapat memberi kasih sayang di sekolah yang cikgu ada itu. Seterusnya kita teruskan dengan soalan seterusnya. Apakah pula contoh isu etika profesional guru seperti penyalahgunaan kuasa yang berlaku di sekolah? Di sekolah, apa juga tindakan guru perlu mendapatkan kebenaran dari guru besar. Puncak kuasanya ialah guru besar juga. Sehingga kini saya rasa tidak ada guru yang salah gunakan kuasanya. Kes menggugut dan sebenarnya tidak pernah berlaku, sebab murid kan sangat kecil, 5, 6, 7 dan sehingga 12 tahun. Murid-murid itu kami tengok pun macam anak kami sendiri. Kebanyakan semua guru lah, saya rasa lelaki atau perempuan, guru lelaki atau perempuan, mereka lihat melayan murid seperti anak sendiri juga. Kadang-kadang berlaku penengkingan hanya setengah-setengah guru sahaja. Baik, terima kasih cikgu atas perkongsian tadi. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Cikgu, saya ingin tanya berkaitan dengan hubungan yang tidak berlaku ataupun tidak profesional. Contohnya penyebaran maklumat peribadian murid
di platform media sosial. Bolehkah cikgu kongsikan beberapa pendapat cikgu tentang soalan ini? Ya, baik cikgu. Selalunya kami mengupload mengenai video murid, terutamanya untuk pertandingan. Ya. Selain daripada itu, kami langsung tidak mengupload murid. Itu pun dengan kebenaran guru besar dan ibu bapa. Kami cikgu perlu mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa dengan mengisi satu orang. Lepas ibu bapa bersetuju, kami akan merujuk perkara ini kepada guru besar. Jika diberi kebenaran, baru kami akan uploadkan. Selalunya tidak ada butiran peribadi dalam video tersebut. Yang butiran peribadi yang penting saya rasa mungkin nama dan sekolah murid ada dalam video tersebut. Baik, terima kasih cikgu sebab isu-isu berkaitan dengan penyebaran maklumat peribadian murid itu ia memang menyentuh sensitiviti murid-murid tersebut. Jadi saya difahamkan apa yang jawapan yang diberikan cikgu sangat betul lah sebab peribadian murid perlu dijaga setiap orang murid tanggungjawab guru-guru di sekolah di Malaysia, negara Malaysia itu. Baik cikgu, seterusnya kita teruskan dengan soalan seterusnya. Saya ingin tanya, apakah kesan jika guru tidak mematuhi kod etika perguruan semasa di sekolah? Saya mula dengan penampilan guru lah. Guru perlu kemas, iaitu rambut, pakaian tidak menjolok mata, kasut pakai kasut yang ditutup penuh. Itu sangat penting sebab murid selalunya menjadikan guru sebagai modal contohnya. Jadi penampilan sangat penting. Lepas tu pertuturan guru, penggunaan bahasa, pemilihan kata-kata oleh guru untuk bertutur. Pertuturan tu perlulah bersopan, tidak menyakitkan hati murid. Barulah kita boleh menyokong kemenjadian murid di sekolah. Terima kasih juga atas perkongsian tadi. Jadi di sini saya berpahamkan cikgu. Maaf ya cikgu, saya selalu mengajar bahasa Khamis selama 26 tahun. Jadi sedikit kurang menggunakan bahasa Melayu. Cikgu itu bukan masalah cikgu. Sebab apa yang cikgu sampaikan di sini saya maafkan dan saya maaflah apa dikongsikan oleh cikgu pada hari ini. Jadi itu bukan satu masalah yang besar. Jadi kita boleh bersambung dengan soalan seterusnya ataupun berkaitan dengan kod etika perguruan. Jadi saya difahamkan guru menjadi suri teladan kepada murid-murid di sekolah dan guru perlulah menjaga penampilan diri mereka setiap hari ataupun sepanjang mereka mengajar murid-murid di sekolah. Baik cikgu, terima kasih cikgu. Seterusnya, cikgu, saya ingin tanya, bolehkah cikgu jelaskan beberapa isu accountability guru yang berlaku di sekolah anda? Contohnya sebagai kecuaian dalam pendidikan. Ya, itu ada berlaku ya. Bukan semua guru, ada kadang-kala berlaku. Kadang-kala mungkin penyediaan RPH sebab mungkin guru itu menghadapi masalah keluarga, tak dapat siap. Ada yang berlaku macam itu. Lepas tu
ABM, lagi borang perkembangan murid. Kadang-kadang BSKP dan RPT tidak dibawa ke kelas oleh guru. Sepatutnya benda-benda begini, BSKP, RPT dan borang perkembangan murid perlu dibawa bersama guru ketika mengajar semasa PDP. Ini untuk memastikan objektif yang dirancang tu mengikut BSKP. Lepas tu aktiviti dan RPH tu kena selaras. Aktiviti tu kena mengikut objektif yang dirancang oleh RPH. Tidak boleh objektif lain dan aktiviti lain. Kena selaras. Lepas tu saya rasa ini yang penting untuk perlu diamalkan oleh setiap guru. Dia dapat pendapat cikgu sebab betul lah cikgu apa yang cikgu berkata tadi, sebab RPH ni sangat penting ya masa cikgu-cikgu guru-guru sekolah mengajar di kelas. RPH ni satu panduan lah kepada guru-guru di sekolah masa mereka mengajar murid-murid sebab di kelas. Sebab murid-murid di kelas mempunyai tahap pendidikan ataupun tahap penilaian yang berbeza. Bukan semua murid cemerlang ya. Ada juga murid-murid yang tahap kategori lemah, sederhana dan juga jadi dulu apa yang diberikan pendapat oleh cikgu pada ini, saya fahamkan guru perlu pendidikan RPH sebelum mengajar di sekolah. So, terima kasih juga atas jawapan tadi. Jadi, itu teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, cikgu. Baik, cikgu. Saya ingin bertanya berkaitan dengan masalah ataupun kes lagi. Kes yang berkaitan dengan manipulasi markah peperiksaan mengikut pilih kasih guru yang mungkin berlaku ataupun ada juga kes-kes yang terdapat tapi saya tidak pasti juga berkaitan dengan itu. Jadi saya ingin minta kepada cikgu pada ini untuk berkongsi sedikit jawapan berkaitan soalan tersebut. Pak Cikgu, itu merupakan kesalahan yang serius sebab untuk mencatat TP guru perlu mencatatnya semasa PDP, selepas PDP dijalankan. Jadi lepas TP dicatat dalam borang perkembangan murid, akan semua guru-guru besar akan berkumpul di bilik mesyuarat. Akan diadakan satu mesyuarat dan masa itu penyelarasan TP akan dilakukan. Jadi guru yang berkenaan perlu memberi justifikasi kepada TP yang diberikan kepada murid itu. Jadi melalui langkah ini TP yang diberikan tu dipastikan memang amat jujur dan tepat dengan pencapaian murid tersebut. Jadi di sini saya rasa tidak berlaku manipulasi data ke markah kepada murid. Sebab masa berlaku penyelarasan, guru besar dan guru semua guru di sekolah ini akan berada dalam mesyuarat. Baik cikgu, terima kasih atas perkongsian tersebut. Sebab dengan pendapat cikgu, jawapan cikgu yang tadi, saya terimalah sebab ini melibatkan tahap prestasi murid-murid pendidikan tersebut. Jadi guru bertanggungjawab untuk memberi markah yang adil dan saksama kepada setiap murid yang
mereka ajar di kelas. Jadi apa yang beritahu tadi cikgu berkaitan dengan TP ataupun PBD. Jadi semua guru-guru sekolah perlulah mengikut TP dan juga PBD dan perlu melaksanakan setiap hari, setiap kelas yang mereka hadir pada setiap hari di sekolah tersebut. Jadi dia memainkan peranan yang penting lah untuk mengetahui tahap prestasi murid dalam sekolah. Cikgu, terima kasih cikgu. Kita teruskan dengan soalan tersebut. Baik cikgu, boleh ke cikgu kongsikan pesan jika guru lewat atau tidak hadir tanpa sebab yang munasabah di sekolah? Mengenai kes ini ya, guru merupakan contoh kepada murid. Jadi jika guru yang lewat tu tidak boleh tanya jika murid yang lewat. Jika murid lewat, guru tu tidak boleh tanya kenapa murid itu lewat. Sebab lewat tu tidak menjadi penampilan yang baik untuk guru. Dan guru tersebut tidak boleh menjadi contoh yang baik. Jadi datang lewat ke menyiapkan kerja lewat tu kena di cikgu kena cikgu berkenaan perlu mengubah sikapnya. Sebab guru tu memang contoh murid. Lepas tu jika guru lewat hadir dan tidak hadir, PDP murid akan tidak dapat terjejas. Lepas tu sekarang ada satu rancangan daripada JPN, MMI itu guru perlu menggantikan mata pelajaran yang tidak diajar semasa cuti. Guru lain menggantikan mata pelajaran itu. Mata pelajaran guru itu contohnya hari ini BI, guru BI tidak datang. Kelas yang sama ada guru yang mengajar matematik akan mengajar matematik masa BI. Lepas tu masa BI itu akan digantikan oleh masa matematik lepas guru tu hadir. Dengan rancangan ni PDP pembelajaran murid tidak akan tergugat. Sekarang sekolah saya memang mengikuti cara ini. Jika kami kena menghadiri meeting mesyuarat di luar sekolah pagi ke petang, kalau pagi kami perlu mencari guru, seorang guru ke dua orang untuk menggantikan kami masa tu mata pelajaran kami di kelas yang sama lah. Baru jadi pembelajaran mata pelajaran oleh murid itu tidak akan terjejas sebab digantikan semula masa. Tapi kalau selalu tidak hadir itu, ini akan menjejaskan keadaan guru lain juga, tugas guru lain juga. Terima kasih cikgu atas jawapan tersebut. Jadi pada pendapat cikgu, saya fahamkan, jadi JPN telah mengambil inisiatif yang sangat baik, iaitu mereka telah membuat satu inisiatif berkaitan dengan MMI ya. Betul kan cikgu, MMI ya. Dan ini merupakan satu pelaksanaan bagi guru-guru untuk menggantikan kelas yang mereka tak hadir disebabkan oleh sebab-sebab yang tertentu lah, seperti masalah kesihatan. Jadi mereka boleh gantikan kelas untuk waktu yang berlainan. Terima kasih cikgu atas maklumat yang baru yang diberikan oleh cikgu pada hari ini kepada saya. Cikgu, seterusnya kita teruskan dengan soalan berkaitan dengan isu integriti dalam profesion perguruan yang sering berlaku di sekolah. Boleh cikgu kongsikan berkaitan dengan
isu-isu integriti yang cikgu pernah alami ataupun guru-guru rakan sekolah cikgu pernah saya rasa bukan untuk bukan guru yang menerima memberi hadiah ini, tetapi ibu bapa. Ibu bapa cuba memberi hadiah, cuba merancang band Melo datang ke sekolah. Lepas tu belanja murid aiskrim. Begitu. Lepas ibu bapa tu beberapa kali buat begini, tetapi anaknya memang mendapat layanan yang sewajarnya sama dengan murid lain. Ibu bapa tu memberi komen yang negatif terhadap sekolah, lepas tu memindahkan anaknya ke sekolah lain. Itu yang berlaku tahun lalu. Saya rasa selain daripada tu tak ada kes lain. Jadi isu berkaitan integriti ini merupakan satu isu yang sangat panas lah, sebab ia melibatkan profesi perguruan. Jadi sudah tentu apa-apa berlaku berkaitan dengan isu integriti yang boleh memburukkan imej guru-guru sekolah pada masa ini. Jadi apa yang pendapat cikgu berikan tadi, saya difahamkan bukan murid sahaja yang terlibat dalam isu-isu integriti tersebut, malah ibu bapa mereka pun cuba untuk memberikan hadiah ataupun lain istimewa untuk mendapatkan lain istimewa untuk murid-murid mereka ataupun anak-anak mereka. Juga terima kasih juga atas jawapan tersebut. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Baik cikgu, ibu saya ingin bertanya kepada cikgu berkaitan dengan implikasi daripada isu-isu yang saya tanya kepada cikgu tadi terhadap profesionalisme guru. Jadi saya memberi jawapan sebab sebelum ini saya tanya berkaitan dengan isu-isu tersebut, isu integriti, isu accountability, isu etika perguruan. Jadi cikgu boleh beberapa implikasi. Implikasinya sangat besar cikgu, sebab sekolah dan guru akan kehilangan kepercayaan ibu bapa. Jika ibu bapa tidak percaya, mereka tidak akan menghantar anak mereka ke sekolah. Jika sekolah tidak kekurangan murid, ini akan memudaratkan sekolah itu juga dan akan membawa kepada penutupan sekolah. Jadi guru perlu mengikut kod etika profesionalisme guru. Ini akan menyelamatkan guru dan sekolah tersebut. Ini membawa kebaikan kepada sekolah dan guru. Jadi guru perlu menjaga penampilan, pertuturan dan bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya di sekolah. Jadi ini akan memberi kepercayaan kepada ibu bapa dan jumlah murid dalam sekolah itu akan meningkat. Baik cikgu, terima kasih cikgu atas jawapan yang dikongsikan oleh cikgu tadi. Jadi tidak boleh dinafikan bahawa jadi setiap guru haruslah mengamalkan ataupun mengikut kod etika perguruan di sekolah semasa mereka mengajar di kelas. Jadi terutamanya ia akan dapat menjaga maruah diri sebagai guru dan juga etika dan juga menjaga imej sekolah yang mereka bekerja di sesebuah sekolah tersebut. Jadi saya ingin berterima kasih kepada cikgu kerana
mengkongsikan pendapat berkaitan aplikasi tersebut. Baiklah cikgu, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Cikgu, bolehkah cikgu jelaskan kesan isu ini terhadap murid yang berlaku di sekolah? Baik cikgu, murid selalunya program guru penyayang tu, guru akan pagi-pagi berdiri depan pintu sekolah menyambut murid, kehadiran murid. Murid akan menegur, mengucapkan selamat pagi kepada cikgu dan senyum. Ini akan membahagiakan murid semasa hadir ke sekolah. Jika guru tu berkelakuan tidak seperti guru yang sepatutnya, jadi ini akan memberi implikasi yang tidak baiklah kepada murid, sebab murid itu datang sekolah dengan penuh ceria dan dengan keinginan untuk belajar perkara baru hari ini macam tu kan. Ya, jika guru tu berkasar ke, datang lewat ke, lepas tu berlaku tidak sopan ke terhadap murid, ini akan menjejaskan perasaan murid. Jika perasaan murid tergugat, mata pelajaran pun akan tergugat juga. Jika mata pelajarannya, keinginannya untuk belajar tergugat, dia akan ketinggalan lah, menjadi murid lemah. Jadi guru merupakan faktor utama seperti ibu dan bapa lah kepada murid di sekolah. Jadi jika ibu bapa tu bertindak seperti ibu bapa, jadi anak tu akan rasa tidak disayangi, tidak diberi perhatian dan akan stres. Jadi guru-guru perlu lebih bertanggung jawab untuk mengelakkan perkara ini dan berulang. Baik cikgu, saya ingin juga bertanya juga, adakah murid-murid akan mengalami gangguan emosi seperti stres dan juga rendah diri berkaitan dengan kes ini? Ya, dia akan rendah diri sebab diejekkan semasa memberi teguran, tidak suka datang ke hadapan, lepas tu tidak suka tanya soalan, menghindar kawan-kawan sebab kadang-kadang kawan-kawan pun ikut mengejek. Kalau cikgu mengejek, kawan-kawan pun mengejek juga, menggunakan perkataan yang sama juga. Inilah tadi seperti yang saya sebut tadi, akan meninggalkan kesan yang sangat negatif dalam diri murid. Dia akan hilang minat untuk belajar. Jadi prestasi murid itu pun akan merosotkan juga. Ya. Jadi apabila sasian murid itu, dia juga akan terjejas lah, kerana mereka mungkin meniru tingkah laku negatif daripada guru tersebut. Betul kan cikgu? Ya. Okey. Baik, terima kasih cikgu atas jawapan tersebut. Jadi kita sambung dengan soalan seterusnya cikgu. Cikgu, saya ingin bertanya, bagaimanakah berkaitan dengan kesan kepada guru diri sendiri dengan isu-isu tersebut? Guru tu akan ditegur oleh guru besar kadang-kadang di hadapan kakitangan sekolah atau di hadapan guru lain atau di mesyuarat, dan guru tu akan merasa rendah diri. Sebab semua guru akan mendapat tahu tentang hal negatif yang dilakukan oleh guru tu. Jadi lepas tu hal ini juga akan dibincangkan dalam mesyuarat PIBG ke mengenai guru tersebut. Jadi ibu bapa pun akan mengetahui tentang hal ini. Murid pun akan balik bercerita tentang hal ini juga kepada ibu bapa.
Jadi ini akan menjejaskan nama baik guru dan nama sekolah baiknya. Dan juga saya juga ingin tanya juga. Jadi apabila guru-guru terlibat dalam kes-kes tersebut, jadi guru juga akan dikenakan seperti tindakan tata tertib, seperti amaran dan juga pemecatan. Ya. Betul kan? Atau dipindahkan sekolah. Iya, betul. Jadi ia juga akan menjejaskan reputasi sekolah, dan juga ia juga akan mengubah hubungan sesama rakan sekerja di sekolah tersebut kan juga. Jadi saya faham juga apa yang jawapan tersebut diberikan oleh cikgu sangat mengenai ilmu pengetahuan yang sangat luas lah, sebab guru sendiri kena jaga etika mereka semasa mereka mengajar di sekolah tersebut. Terima kasih cikgu sebab kongsikan jawapan-jawapan berkaitan dengan soalan tersebut. Dan juga kita teruskan dengan soalan berkaitan dengan kesan kepada pihak pentadbiran sekolah berkaitan dengan isu-isu yang kita bicarakan tadi. Pihak pentadbir sekolah perlu melakukan beberapa tindakan untuk mengatasi masalah ini. Mendapat teguran daripada YDPP, PIBG ke, ibu bapa murid ke, atau guru lain. Jadi ini akan memberi stres kepada pihak pentadbir lah, sebab langkah perlu dia ambil. Jadi ini akan mengambil masa yang lama untuk berkenaan mengenai pihak pentadbiran sekolah. Ini akan memberi bebanan kepada tugasan pihak sekolah lah. Sebab mereka perlu mengambil tindakan, mengisi borang, perlu berjumpa dengan guru-guru lain, ibu bapa, murid. Lepas tu perlu beritahu mengenai perkara ini kepada JP, Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri, mengikut keberatan kes lah. Baik, saya terima dengan jawapan tersebut. Ia melibatkan imej sekolah dan juga imej daripada guru, terutamanya apabila mereka terlibat dalam isu-isu tersebut yang memberikan imej negatif lah kepada kedua-dua pihak. Jadi guru perlulah memastikan mereka mematuhi kod etika perguruan semasa mereka mengajar di kelas ataupun di sekolah masing-masing. Baik cikgu, terima kasih juga atas perkongsian tersebut. Kita alihkan kepada soalan seterusnya cikgu. Cikgu, saya ingin bertanya, apakah kesan kepada masyarakat berkaitan dengan isu-isu yang kita bincang sebelum ini? Impact kepada masyarakat dia, mereka hilang kepercayaan kepada sekolah. Lepas tu hilang kepercayaan kepada guru dan pendidikan. Mereka akan cuba cari jalan lain untuk memberi pendidikan kepada anak mereka. Isu ini penting juga sebab murid ini melibatkan murid, ya, dan murid itu adalah amat penting untuk ibu bapa. Jadi ibu bapa akan mengusahakan cara lain untuk memberi pendidikan kepada murid itu, murid anak mereka. Sebab sekarang kan ada online tuition ke, atau boleh sekolah international school. Mereka akan mencari cara lain, cara begini untuk mendapatkan pendidikan kepada untuk anak mereka. Cikgu, apa yang disampaikan oleh cikgu tepatlah sebab kesan isu-isu ini bukan sahaja menyebabkan pihak itu sendiri ke pihak sekolah, ia juga melibatkan masyarakat. Jadi apabila guru-guru terlibat dalam kes-kes tersebut, isu-isu tersebut, jadi ia akan menjejaskan kualiti generasi masa depan. Betul kan cikgu? Dan juga menimbulkan perspektif negatif terhadap sistem pendidikan negara.
Setuju ke cikgu? Ya. Apa saya? Ya. Okey. Ya, cikgu. Jadi setiap guru perlulah berwaspada bila mereka menjalankan amanah mereka setiap sekolah tersebut. Cikgu, terima kasih cikgu atas perkongsian tersebut berkaitan dengan soalan tadi. Jadi kita teruskan dengan soalan seterusnya itu. Cikgu, berdasarkan pengalaman cikgu, apakah pandangan cikgu tentang tata laku dan juga tingkah laku profesional guru semasa guru mengajar di sekolah? Contohnya guru memilih kasih murid, memberi perhatian kepada murid, seorang murid saja atau murid yang mereka sukai. Mungkin murid itu anak cikgu ke atau anak saudaranya, atau murid itu mungkin penampilannya lebih kemas. Mungkin guru tu memberi perhatian lebih kepada murid itu lah. Tapi perkara ini menimbulkan implikasi kepada pembelajaran anak murid-murid lain lah. Sebab murid-murid lain pun pada masa kini murid memang boleh faham, boleh membaca dan tingkah laku cikgu. Jadi murid itu akan menilai guru lah. Akhirnya sama ada guru tu macam pilih kasih kan, dan mereka tidak akan menyukai guru tu yang pilih kasih murid. Selalunya mereka tidak suka lah, tak suka layan guru berlaku begitu. Mereka lebih suka kepada guru yang lebih jujur, lebih menumpukan perhatian kepada semua murid, berlaku adil dan seksama. Terima kasih cikgu berkaitan dengan jawapan cikgu tadi. Jadi berkaitan dengan pendapat cikgu, saya setujulah sebab tata laku dan juga tingkah laku profesional guru sangat penting ya, sebab ia melibatkan tingkah laku seseorang guru apabila mereka mengajar di kelas. Jadi ia melibatkan murid berkaitan dengan latar belakang sosioekonomi, pencapaian akademik ataupun kaum bangsa. Jadi cikgu setuju kan dengan pendapat saya? Ya. Berkaitan dengan elemen-elemen yang bagi tahu tadi. Jadi merujuk kepada jawapan cikgu tadi, saya mahukan setiap guru perlulah membantu murid-murid mereka tanpa mengira kaum dan bangsa untuk menegakkan prinsip keadilan yang ditetapkan oleh KBBM Malaysia. Setuju ke cikgu? Ya, baru cikgu tu boleh menjadi boleh mendukung amanah Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih cikgu atas perkongsian yang amat bermanfaat buat saya. Jadi sebelum kita tamatkan perbualan ini cikgu, apakah cadangan cikgu untuk mengatasi isu-isu ini? Guru tu yang pentingnya guru tu perlu beri kemanusiaan, bersabar, berdisiplin, bertanggungjawab. Ini akan mengatasi dan pandai membahagikan masanya, mengurus masanya. Ini akan menjadikannya guru yang berdedikasi dan guru yang ceria lah, bahagia, tidak perlu stres untuk menjalankan tanggungjawabnya yang sepatutnya. Sebab beliau boleh pandai membahagikan masa antara keluarga dan sekolah. Tanggungjawabnya. Terima kasih juga atas jawapan tersebut, dan saya juga ingin bertanya juga, adakah cikgu, guru-guru di sekolah perlu melalui kursus ataupun latihan untuk meningkatkan profesionalisme mereka? Betul ya cikgu. Sebab apa yang kita belajar mungkin sudah lama dah. Kita perlu update yang terkini, perubahan terkini yang berlaku dalam pendidikan. Saya rasa sekolah saya pun ada ramai juga yang sudah ada master dalam jurusan yang dipilihnya. Ada juga yang ada PhD.
mereka memang sangat berminat untuk melanjutkan pelajarannya. Guru perlu melanjutkan pelajarannya, menimba ilmu, mengambil kursus yang berkaitan dengan profesion perguruan supaya ini dapat meningkatkan mutu PDP guru tersebut dan memberi lebih banyak pengetahuan kepada murid, dan guru itu akan lebih mempunyai keyakinan terhadap diri sendiri. Ini akan memastikan kemenjadian murid itu. Jadi cikgu, terima kasih cikgu untuk kongsikan jawapan tersebut. Jadi adakah cikgu setuju manakala guru-guru di sekolah perlu mengamalkan refleksi ke diri serta mematuhi kod etika perguruan untuk memperkukuhkan budaya integriti dalam organisasi sekolah? Adakah cikgu setuju? Saya setuju. Sebab itu yang perlu berlaku di sekolah. Okay. Ada apa pun yang mestikan lagi cikgu? Okay, baik cikgu. Terima kasih cikgu atas perkongsian cadangan-cadangan yang sangat tepat bermanfaat atas soalan berkaitan tersebut. Jadi apa yang dikongsikan oleh cikgu pada hari ini sangat tepatlah dan juga betul dan benar dan sahih, sebab ia sangat selaras dengan apa soalan-soalan yang saya ditanyakan kepada cikgu pada hari ini. Baiklah cikgu, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kerjasama cikgu dalam temu bual pada hari ini, sebab cikgu telah mengungsikan sangat banyak perkara yang sangat bermanfaat, dan juga ia juga membantu saya sebagai guru pelatih untuk meningkatkan profesionalisme perguruan pada masa yang akan datang. Apabila saya telah menghabiskan pengajian saya selama 5 tahun di IPG Kampus 11, jadi saya akan mengambil ikhtiar atau iktibar yang telah cikgu berikan pada hari ini dan juga mengamalkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh cikgu pada hari ini pada masa yang akan datang. Bila saya telah diamanahkan sebagai guru di sekolah di luar. Ada apa-apa yang dikongsikan oleh cikgu pada hari ini? Saya mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk memberi beberapa pendapat tentang hal ini, ya. Dan saya juga berdoa agar cikgu akan lebih maju jaya dalam kerjaya yang cikgu pilih ini. Dan selalu saya mahu cikgu ingat, selalu kita berurusan dengan manusia, bukan peralatan. Jadi kita menjadi pembentuk manusia, tingkah laku manusia, bukan alat. Jadi kita perlu bersikap lebih bertanggung jawab dalam mendidik anak-anak kita, sebab mereka adalah bakal menjadi tunjang tulang belakang negara kita. Dan saya berharap cikgu akan maju jaya. Terima kasih cikgu sebab kerana sudi menerima setuju untuk pengumuman pada hari ini, dan saya juga bersyukur kepada Tuhan supaya cikgu sentiasa sihat walafiat sepanjang kehidupannya. Terima kasih cikgu. Terima kasih.